warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ni adalah 22 Jun. Yo, jom. All the best. Good luck. Alright, good luck. Alright. So 22 Jun 2025, di mana hari ni adalah race day untuk Powerman 2025 edisi yang ke-20. Selamat hari jadi kepada Powerman untuk 20 tahun. So itu dia. So hari ni kita akan menyertai shot iaitu 5.35 dan kita akan juga saksikan rakan-rakan kita beraksi untuk klasik 10-60-10. Jadi pagi ni kita akan cek tayar, pump tayar dulu. Keras-keras 100 PSI. Kemudian kita akan tinggalkan kasut cycling di tempat transition. So perlumbaan akan bermula untuk shot pada pukul 6.30 untuk wave 1 dan wave 2 pada pukul 6.40. Jadi saksikan video ini sehingga penghujungnya. Participants in our first Powerman that was in 2002, so a little bit more than 20 years ago. Obviously, we had a couple of years of break in between due to the pandemic and all that. But yes, we are happy to be here with our 20th anniversary. And I know there are some of you here that have probably taken part in every single Powerman. Itu dia peserta klasik. Itu dia orang ramai para peserta berpusu-pusu sebab sekarang sudah 5.30. So transition area ni akan ditutup pada pukul 6. Jadi kita ada beberapa perkara kita kena lakukan. Pertama ialah kita kena check tayar pressure ataupun kita kena pump semula. Sebab semalam kita kempiskan sedikit. Kita takut bila di cuaca panas tayar akan meletup. Jadi mekanik telah kurangkan pressure. Tapi pagi ni kita terpaksa isikan semula PSI tayar kita. So hari ni kita akan saksikan lebih 3,000 para peserta Powerman dalam dua kategori klasik dan juga short. So kita akan cari nombor kita agak ke belakang iaitu 39. Jadi memang jauh lagi. So kita kena ingat nombor ni supaya kita dapat carilah basikal kita pada bila perlumbaan nanti. 39. Okey, kita telah pump tayar kita dan botol air pun kita telah isikan. So sekarang kita boleh beredar daripada transition area ini. Malam. Yes. Hey, apa khabar? Baik, saya nak tengok dalam YouTube. Ya ke? Masih. Dari mana? Dari Penang. Penang. Oh, first time. Yes, first time. Syabas. Kita enjoy Okay, baik. Okay. In fact, my son studying dekat yang hantar UTP. Oh, ya ke? Yes. Oh, tahun mana? Second year. Second year, Alhamdulillah. Program? Program Computer Science. Computer Science. Before that, kakak dia. Oh, IT. wow. Kakak keluar dia masuk. Oh, Alhamdulillah. Okay, siapa nama? Fauzi. Fauzi Yes. Okay, terima kasih. All the best. Okay. Nanti kita jumpa dekat UTP. Melawat anak Roger. Yes. I'm looking forward to this apa orang kata? Convo ride. Convo ride. Yes. Okay. InsyaAllah. Thank you, Fauzi. Itu dia Dr. Aidit yang tidak pernah melepaskan setiap Powerman. Mana you kena for UTP semalam? Yesterday. Dengan family semualah. Oh, okay. Stay dekat Moxie. Nice. Okay, Dok. All the best. Okay. Kau buat shot juga? Shot juga. Okay. Kita nak enjoy je. Okay, cool. Okay. Convo ride kau buat this year? Tak tahu lagi. Fadli Procurement. Oh, Fadli akan handle. Dia chairman kot. Okay. Alright, Dok. Cool. All the best. Thanks. Itu dia Dr. Aidit
daripada Petronas. So kita akan beredar daripada transition area ni sebab tidak lama lagi akan ditutup. Jadi ini dia, kita dapat lihatkan suasana para peserta menyediakan. So ada yang menggunakan electric pump. Jadi apa yang terjadi sebenarnya saya pun pakai electric pump, tiba-tiba baterinya habis. Mungkin sebab rosak, sama ada rosak ataupun memang baterinya kong. Nasib baiklah ada peserta yang membenarkan saya menggunakan pumpnya, walaupun dia pun agak kalut juga. Sebab dia kata ada 3 minit saja. 3 minit saja untuk saya gunakan pumpnya. Okey, so kita akan keluar daripada transition area ni. So kita kena ingat 3973 itu nombor kita. So bermacam-macam jenis basikal. Wah, ada juga. Sebenarnya di sini hanya beg kasut saja digunakan. Dahulunya berbagai barangan diletakkan di bawah basikal. Tapi kali ini hanya beg basikal di beg kasut dibenarkan. Okey, sebab kau tidak berselerak dengan barang-barang. Okey, kita tinggal lebih kurang 15 minit. So 15 minit saja. So kita sempat insya-Allah untuk solat. Jadi suasana di transition area. Transition from the All the best. okay. Gula. In transition, that will indicate Okay. where you run, Sana ialah klasik where you dan run itu out adalah short. onto the right course, where you bike out onto the right course, and where you ride in. So sekarang kita akan pergi balik ke kereta untuk menyimpan barangan Areas you can see dan juga kita akan solat lah insyaAllah. Kita akan wuduk dekat-dekat je dengan kereta kita. So kali ni, tahun ni apa yang berbeza ialah di mana ada wave. Okay, untuk short ni ada wave mungkin terlalu ramai. So ada wave 1 dan wave 2. So bezanya hanya 10 minit, wave 1 dan wave 2. So itu antara perubahan lah, bagus juga. So ia akan membahagikan, iaitu antara peserta yang laju dan peserta yang perlahan. Jadi taklah peserta yang perlahan ni mengganggu peserta yang laju. So sebab itu diadakan wave 1 dan wave 2. So kali ni juga ada beberapa kasut yang diharamkan sebab ia adalah arahan daripada regulation antarabangsa. Okay. So mereka ni tentang kasut ni yang diharamkan ni bukan apa, mereka tak adalah kena beli kasut baru ke ataupun tukar kasut baru, tetapi mereka ni kalau mereka menang podium, ia adalah dibatalkan. Okey, jadi kalau dia dipanggil unfair advantage. Okay, unfair advantage. Jadi unfair advantage ni untuk kasut-kasut tertentu. Jadi kalau orang kata kasut ni tak adalah penting kan, sebenarnya kalau tak penting kenapa diharamkan setengah kasut. Okay, jadi sebenarnya kasut ni ada juga. Dari mana? Puncak Alam. Okay, all the best. Gula. So itulah, kalau kasut ni tak ada impact, takkanlah diharamkan pula setengah kasut. Jadi kita dapat lihat ada yang masih berebut-rebut untuk ke transition area sebab mereka tinggal beberapa minit saja lagi untuk mereka check tire pressure, letak kasut, letak helmet. Jadi kalau bayangkan anda terlupa letak helmet di basikal anda, maka anda tak boleh berkayuh. Okey, tidak dibenarkan. Jadi secara teknikalnya anda adalah DNF, iaitu did not finish, anda disqualified.
Okey, so itu antara undang-undang Powerman. Dan Powerman ni sebenarnya tidak dibenarkan membawa kamera juga. Okey, so memang agak strict lah. So tahun lepas saya dikecualikan sebab saya adalah ambassador untuk Powerman ni. Tapi tahun ni saya register senyap-senyap je. Sebab apa? Powerman ni ada penaja-penaja tertentu. Jadi penaja ni memang strict. Jadi saya tak naklah peningkan kepala organizer untuk saya bebas bersuara kan. Jadi ada yang ini tak kena, tu tak kena. Jadi kesian organizer. Jadi tak naklah sampai penajaan ditarik disebabkan oleh saya. Jadi saya register senyap-senyap. Sebenarnya saya register agak last minute. Lebih kurang mungkin sebulan yang lalu. Dan harganya naik sehingga 400 lebih. 400 lebih. Dahulunya Powerman shot ni sekitar 200 lebih saja. Okay, tapi sekarang sudah 400 lebih disebabkan lewat mendaftar. Tapi saya juga dapat lihat ada juga para peserta ataupun mereka yang mendaftar telah menjual balik bib mereka pada harga yang ada yang 250, ada yang 300 lebih, termasuk dengan yuran transfer. Okay, so itu dia, masih ada yang datang lewat. Tapi kalau dilihat dari segi masa ni, kita ada lebih kurang 10 minit saja sebelum transition area ditutup. Dan kita ada lebih kurang 30 minit sebelum perlombaan bermula. Jadi alhamdulillah, penting settle. Kita telah hantar helmet dan juga kasut. So insyaAllah harap tak adalah yang terlupa atau tertinggal. Okay. So tadi sebenarnya kelakar juga. Masa saya driving tu, saya letak helmet dalam bag. Tiba-tiba saya brake, helmet tu terjatuh. Dan kemudian bila saya dah sampai ke transition area, rupa-rupanya helmet saya tertinggal dalam kereta. Paksa patah balik. Macam-macam drama lah kan. Itulah bila kalut macam ni. Jadi anda dinasihatkan datang awal. Kalau dia kata buka pukul 5 tu, anda datanglah pukul 4.30 ke. Sebab sekarang tengok parking pun berebut-rebut. Jadi parking yang berbayar saja, alhamdulillah, setelah azan. Jadi kita akan semayang dekat-dekat kereta saja, insyaAllah. Yang penting kita menunaikan tanggungjawab kita. Alright.
A lot of shoes. Yang baru ni. Yeah. One of them. See. Okay, good. Okay, all the best. Alright. Okay. Kita jumpa balik lagi setengah jam atau 40 minit ke sini. Alright. Jumpa nanti. Kenapa kita dekat wave 2 ni? Sebab wave 2 ni kita lebih kepada santai-santai, kita nak rasa vibe dia dulu. Alright. Sebab saya first time, jadi saya nak rasa vibe dia dulu. Okay, all the best. All the best bang. Ya. Okay, jumpa nanti bang. Tidak lama lagi wave 2 akan bermula. It's sanctioned by the International Plumbing Association and Malaysia Triathlon. So, kalau ditanya apakah target kita? Kita tak dapat target. Janji habis. Alright, ini video ni. Jumpa lagi. Okay. 2, 1. Video routine to watch your Thank you. tips from last year. Thank you. I hope it helps. It helps a lot. Sangat-sangat membantu, and today also I'm doing my vlog. Okay, all the best. Steady lah. See you at the finish line. In the first water station. Kita minum sikit saja. Jangan minum banyak. Okay. Alright, kita layan je. All the way. Okay, all the best. Datang sebab semangat abang. Ya ke? Alhamdulillah. Terima kasih. Saya pun dah lama tak lari dengan kayu ni. Boleh. Melaka, orang Melaka ni. All the way. Kesian penjaga timing ni. Sampai tertidur. So, kita telah berlari lebih daripada 2.5 km. Dan telah jumpa satu water station. Harga kita sekitar 150 pada pace 6 atau 7. So, kita ada separuh lagi untuk menamatkan larian yang pertama. Kita layan je. Suasana yang indah. Sunrise. Okay, steady. Kita layan je. Ya. Just hanya berada. Nak paskan? Yeah. Ya. Kita enjoy. Berapa kali dah join? Baru first. First. Bas. Alhamdulillah. Bahaya tu, racun. Banyak kali dah kan? Berapa kali dah? Ya, ini maybe 5 atau 6 kot. 5-6 lah. Ha.
4 kilometer. 1 kilometer saja lagi untuk menamatkan run 1. Kalau water station kedua, kita minum sikit saja. Masuk video. Yo. Influencer terkenal tu. Layan. Ready. Topi. Kopi. Terlupa. Yo. Jumpa juga akhirnya. Ya. Dari mana? Saya Isyam bang, yang selalu komen kat YouTube. Oh, terima kasih. Yang baru tu beli RB tu kan. Akut semua. Oh. So, nak masuk YouTube Yes. Saya lihat hingga ke penghujungnya. Alright. Okey bang. Alright, terima kasih. Kita telah menamatkan run 1 larian pertama. Sekarang kita akan tukar kepada rayuan cycling. Nice. Bang. Okey. So kita tarik nafas dulu. Mungkin transition ni kita spend lebih kurang 10 atau 15 minit saja. Tak boleh lama-lama, nanti manja. Lihat banyak peserta telah memulakan. Jadi anda tengok rail ni kosong. So kita berada di wave kedua. Jadi agak lambat. Tapi ramai lagi di sini. Kita cari 3973. 73 Brother Fendi tengah bersiap sedia. Kita jiran bro. So di sangat akhir ada yang pump basah. So kita telah tukar kepada kasut cycling dan juga kita telah pakai helmet. Sekarang kita akan berkayuh sejauh 30 km.
Okey, kita park basikal kita dan kita tukar balik pada kasut. So, ini adalah larian yang terakhir. Harap kaki kita masih berfungsi dan tidaklah kaki jeli. Kita layan je Thank you. It's like a tradition where you see quite a number of our athletes here dismounting off the bike, pushing into transition here from the classic distance. Yep, so correct. Wah, ini PG ni, PG. Mantap, bos. Kita kena mandi. So kalau mandi ni terus kita segar. Ais. Wah, tu dia ais. Terus masuk dalam ni jadi ice bath. Okay, 1, 2, 3. Wow. Gila power. Gila. Oh. 2 kilometer je. Dekat je pusing ni. Habis dah. 5 kan? 100 plus. Ada plus tengah kan? 100 plus. Terima kasih. Thank you. Wah. Terima kasih volunteers. Oh. Air kosong. Ini air seronok ya? 100 plus. Ada nak buat menantu ke bang? Ada. Anak saya masih bujang lagi. Okay, terima kasih volunteer. Wow. 100 plus ni banyak gas lah. Tapi gulanya tu dengan garam tu membuatkan kita power sikit. Okay. So kita tinggal kurang daripada 2 km saja lagi. Right. So kita ada lebih daripada 2 jam kan. Jadi kita enjoy saja dulu. Kita enjoy. Sebab kaki pun dah terasa tarik-tarik sikit. Alright. Kita teruskan perjalanan lagi sikit saja. Oh, itu dia all the way. YouTube bang. Terima kasih. Banyak bagi tip. Terima kasih. Sebelum pergi Powerman ni, memang selalu tengok YouTube. Oh, racun itu benar Racun itu benar. Daripada Tapah pun ada, daripada Sarawak, all the way daripada Sarawak. Terima kasih orang Sarawak. Sama. Okay, all the best. Okay. Nanti kita celebrate dekat finishing line. Okay. Siapa nama tadi? Nur Hakim. Nur Hakim tu? Apai. Alright. Okay dia Okay. Steady. You cyclist ke runner? Both. Oh, alright. All the best. So sekarang kita berjalan secara berjemaah. Dan 1 kilometer terakhir kita akan sprint. Okay. Boleh. Menunjukkan kita finish strong. Okay. Alright. Yang penting last tu. Yang penting last. Kita kena action sikit yang last tu. Yang last ini tu tak kita apa. kena berlari. Strong bang, last kena strong. Ya. Last finish strong kan? Finish strong On the way ni tak apa, weak tak apa. Kita telah mencapai 4 km. Tinggal 1 km saja lagi. Bila kita telah mencapai 1 km, minda kita akan menjadi kuat. Dan kita yakin kita dapat menamatkan Powerman ini. Jadi kita akan layan saja. Mungkin sekitar 500 meter yang terakhir baru kita akan menunjukkan finish strong. Yang penting yang terakhir sekali. Okay, kita akan tunjukkan finish strong di finishing line. Alright, kita layan saja. Itu dia air ais. So ini memberikan kita kekuatan. Oh, sejuk. Dan ini adalah water station yang terakhir. Water 100 plus
Terima kasih volunteers. Thank you. Terima kasih. Masuk YouTube. Itu dia, sorakan seumpama itulah yang kita perlukan untuk memberikan kita semangat. Kita tinggal berapa ratus meter saja lagi untuk menamatkan Powerman Malaysia 2025. Terima kasih. Come on, let's go. Dekat je lagi. Alright. Thank you. Whoa! Alright. Okay, masuk video sikit. Alright Steady sikit lagi. Itu dia push terakhir. Alhamdulillah, Powerman Malaysia 2025. Alhamdulillah. Okay lah, Okey, alhamdulillah. jom First time. kita ambil medal. Ingat tak ada dia? Ada. Ya. Semua sibuk kerja je. Oh, apa kat ni? Tepi kan? Lama kat Tokyo merata-rata lah. Dari mana? Di ulangan ke? Oh, ulangan. Alright. Try. Congrats. Terima kasih. Say. Wow. Terima kasih. Water. Honest itu sikit. Congrats, Amanda. Oh, okay. Alright. Thank you. Terima kasih. Okay, finishing L. Terima kasih. L. Just take one. Take one, terima kasih. Saya pun nak kalung gitu. Masuk YouTube. Terima kasih. Sorry, sangkut lah. Mungkin nak bagi dua tu. Okay, congrats bro. Congrats, bro. Ini dia suasana di finish line. Alhamdulillah. Ini entah kali keberapa saya memasuki Powerman, termasuk Powerman di Germany. Ada traffic jam di sini. Sorry. So, tak tahulah. Dapat free ke? Dapat free ke? Oh, thank you. Oh, itu dia. O'Brien. Kita mendapat sandwich O'Brien yang premium. Setimpal dengan harga yurannya. Yang ditunggu dulu. Sebenarnya. Oh, terima kasih. Oh, kita nak ambil Okay, terima kasih. Oh, sorry. Kena kau dah ini deh. Mana? Johor dia. Johor kat mana? Saya Tampoi. Kampoi. Oh, tak jauh tu. Saya dekat Taman Rinting je. Oh, kamu dekat sangat. Alright. First Congrats. time masuk. Tengok YouTube abang ni. So, macam mana pengalaman? Alhamdulillah. 2 jam. 2 jam 2 jam. Wow. Masih running je. First time pun dah 2 jam Sabtu Ya, betul. Oh. Alhamdulillah.
Tahniah, alhamdulillah. YouTube abang ni, kita belajar. So next year macam mana? Next year insyaAllah aku cuba lagi. Repeat ke ataupun upgrade? Klasik. Wow, okey. memang. Terima kasih. Ini bila nak masuk? InsyaAllah tahun depan. Okey, congrats. Saya ingat slow tapi terlaju. Terlaju, Minta eh? maaf lah, terlaju. Pakai kasut apa tu? Boleh share sikit? Saya pakai kasut lama memang dah berlubang dah pun. Oh, itu yang apa break in terlebih tu. Terlebih. Tadi minum Milo banyak kot Oh ya. pagi. Itu lah rasanya kan. Okey lah. Berapa timing dia? Sabtu lah tadi. Sabtu tapi hari Ahad. Mana seorang lagi tu? Lari pula. Lari pula. Okey, seorang lagi malu. Okey. Ya. Komen sikit. Alang-alang ni. Aduh. So macam mana tadi pencapaian? Saya rasa hari ni hari yang terbaik lah. Terbaik, Walaupun saya training main-main, Aha. selalu dalam 2 jam 15 je. Hari Okey. ni dapat 2 jam 1 minit. Tunjuk kasut sikit. Kasut saya pakai Magic Speed. Oh, Tapi dah dah tunggu lah. itu lah season tu. Season. Break in terlebih tu. Saya nak tujukan kepada jiran-jiran. Dia tengok ni dia faham. Okey. Alright. Okay bang, terima kasih. Okay lah tahun ni. Okey. Okay. Berapa pencapaian? Pencapaian baik sikit je dari tahun lepas. Oh, ya. Tapi malu lah sebut. Okey, tahniah. Okey. Alright. Okay bang. Komen sikit. Sorry. Habis belum? Habis. Klasik. Klasik. Wow. Tak ada. Saya short. Oh, short. Bro apa? Saya? Belum lagi. Belum lagi Belum lagi. Okey, tahun depan Tahun depan insyaAllah. Alright. Mantap. bila buka? UTP Convo mungkin dalam bulan Ogos ke? Bulan Ogos Oh. Root sama ke dah berubah? Root itu tanya champion baru lah. Oh, champion baru. Saya rasa belah-belah situ juga Manong kan. ya. Itu trademark kan. Okey, alright. Jumpa nanti. Combo ride Combo ride. Para peserta klasik mungkin pada loop yang terakhir. Okey, congrats. So mereka ni semua mempunyai semangat yang mantap. Hanya mereka-mereka yang berani saja dapat memasuki klasik. So klasik ni cabarannya ialah pada larian yang kedua, iaitu di mana anda masih kena berlari 10 km. So 10 km yang terakhir memang satu Flex lah bro. 10 km yang terakhir memang satu cabaran yang bukan calang-calang. So syabas kepada mereka ini kerana berani mencuba. So itulah ketahanan. Alright, all the best. So mantap. Walaupun 10 km lagi, mereka masih bersemangat. So tidak kira lelaki atau perempuan, apa bangsa sekalipun, mereka ini syabas. Syabas. Alright, all the best. Come on. Come on, stay strong. Thank you. Stay strong. Thank you. Oh. Kita orang ada Come on. benda lah. Come on. Main serang. Come on. All the best. Hey. Tak masuk. Oh. Alright. Itulah saya dah cakap dah, saya makan popcorn nanti. Tunggu Prof. Itu dia Prof Hisham, pendaftar UTP. So ini adalah contoh yang terbaik. Contoh terbaik semangat kesukanan yang jitu. Ini yang kita mahukan daripada pemimpin kita. Steady Prof, all the best. Okay, thanks. Jumpa di finish line.
Okay, stay strong Okey. Jumpa di finish line. InsyaAllah kita jumpa yang terbaik. Alright. 5 km lagi. Okay. InsyaAllah. Finish strong, insyaAllah. Finish strong, Jumpa Masih boleh. Jumpa di finish line. Jumpa di All the finish line, best. InsyaAllah. InsyaAllah. Dekat Powerman juga. Powerman lah. Okay, jom. Kita lari. Ada hari tu. Dah saya. Baru nak start tadi. Okay, alright. All the best. All the best. Okay, so ini kali ke berapa? Join short. 3 Tiga ke? Kali ketiga Tapi makin teruk So, apa yang anda pelajari? Apa yang anda pelajari Kena daripada training. kali? Ha? Kena training, Kena training? break training penting sebab cramp. So berapa lama dah tak training? Lama sangat. Ya. Sempat 2 kali je. Boleh lawan saya? Saya 6 bulan tak training. Okay, tak. Tadi waktu berapa? 3 jam, 3 jam 16 minit. 16 minit Oh, okey. Banyak lagi masa. Ada 1 jam 15 minit lagi extra. Saya tak boleh. Okay, alright. Congrats. Tahniah. Ya, Shril, ni entah kali keberapa kau join event ni kan? Tapi macam mana you tengok lebih teruk ke ataupun lebih baik ke dari segi organisation? Event ni? Dari segi organisation, so far so good lah. Event ni memang Masih dapat feel dapat feel international Dapat feel international because up to the standard lah. Kan? So water station okey, air, finishing line, tempat masuk basikal, tempat basikal keluar kan. Kita lari masuk semua okey lah. Teratur lah sikit. So saya tengok yang respect kali ni yang beza ialah dia bagi shoe bag kan? Kali ni bagi shoe bag. So senang lah, kita ada shoe bag ni, semua boleh masuk dalam tu, teratur Besar kan? barang. Besar kan dia punya Besar shoe bag juga. kan? Boleh 2 kasut. Not bad lah. Not bad lah kan? Hmm. Tapi yuran macam mana yuran? Run sama lah macam Dia tahun ada lepas. increase ke apa? Tak ada, dia tak ada increase. Tak ada increase Tak ada increase. Tapi sebenarnya I book last minute kan? Memang 400 lebih Early bird murah sikit lah. pun boleh naik. Tapi yang dulu murah 200.5 ke apa kan? 259 dulu. 259 kan? Yes. Dia bagi diskaun RM50. Yes. Okay, alright. Congrats. Okay, terima kasih. So next year macam mana? Next year? Next year mungkin shot lagi sekali, tapi kita akan perbaiki I setuju. satu lah. I setuju sangat. At least kalau shot ni kepenatan tu. You tengok yang masuk klasik tak habis-habis lagi. Ya. Ah. Kita dah masuk klasik dulu kan sekali. Yes. Muka tak macam orang Muka tak handsome langsung. Alright. Okay. Okay, alright. Terima kasih. Congrats. Alright. Kita dapat sandwich O'Brien, potato chips, pisang, air 100 plus dan juga mineral water. Kita juga dapat medal. So medal kali ni lebih besar dan menarik, dan kita juga mendapat finisher tea. So alhamdulillah, Powerman Malaysia 2025. So adik ni sedang menjamu selera. Jadi persoalannya adalah, apakah kasut yang terbaik untuk Dua Telon ataupun Powerman? So ini dia kasut yang telah memberikan jasa, iaitu Adidas Adizero Adios Pro 4. So inilah kasut yang bantu saya walaupun tak pernah berlatih setelah 6 bulan. Tapi alhamdulillah segalanya berjalan lancar, diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, dan saya ucapkan juga tahniah pada banyak newbie sebenarnya yang saya jumpa pada hari ini. Mereka juga telah berani mencuba Powerman Malaysia. Syabas ucapkan. Dan ramai juga yang telah upgrade daripada short kepada klasik. Syabas juga di atas keberanian mereka. Jadi walau apapun anda masuk short ataupun klasik, anda adalah terbaik. Anda adalah seorang yang mempunyai semangat kesukanan. Itulah yang kita mahu daripada rakyat Malaysia, daripada kita terlibat dengan gejala-gejala yang negatif. Syabas diucapkan rakyat Malaysia. Jadi apa yang anda ingin tahu lagi tentang Powerman Malaysia ini, anda boleh tanya di ruangan komen dan kongsikan pengalaman anda di ruangan komen juga, apa yang anda pelajari daripada Powerman Malaysia 2025 dan apa yang patut improve lagi untuk Powerman ini. Jadi adakah ia berbaloi dan adakah anda teruja untuk memasuki Powerman 2026, iaitu di Kuala Lumpur ataupun di Putrajaya? Okey,
So jangan lupa tolong like, share, komen dan subscribe.